Sarawak berhasrat menunjukkan model pengurusan tabung Baitul Mal Sarawak. Bayangkan sebuah keluarga. Setiap bulan mereka terpaksa memilih antara membeli makanan atau membayar bil untuk meneruskan hidup. Inilah realiti kemiskinan yang masih wujud hari ini. Isu kemiskinan masih menjadi cabaran utama kepada masyarakat walaupun Malaysia telah mencapai pembangunan ekonomi yang baik. Peningkatan kos sara hidup, ketidakseimbangan pendapatan, peluang pekerjaan yang terhad serta kesan krisis seperti pandemik COVID-19 telah menyebabkan ramai golongan berpendapatan rendah terjejas, terutamanya dalam kalangan umat Islam. Dalam konteks ini, Baitul Mal memainkan peranan yang sangat penting sebagai institusi kewangan dan kebajikan Islam. Baitul Mal bertanggungjawab mengurus dan mengagihkan dana umat Islam seperti zakat, wakaf, fidyah, nazar dan sumber kebajikan lain mengikut prinsip syariah. Tujuan utama pengurusan ini adalah untuk memastikan kekayaan diagihkan secara adil dan membantu golongan yang memerlukan, khususnya fakir dan miskin. Baitul Mal bukan sekadar memberi bantuan kewangan, namun ia juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam. Melalui pendekatan berasaskan maqasid syariah, Baitul Mal menitik beratkan penjagaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Oleh itu, segala bantuan yang disalurkan bertujuan untuk memastikan kesejahteraan hidup umat Islam dapat dipelihara. Pengenalan ini menunjukkan bahawa Baitul Mal merupakan institusi penting dalam usaha membasmi kemiskinan di Malaysia dan menjadi asas perbincangan seterusnya oleh ahli kumpulan kami. Di sinilah peranan Baitul Mal bermula. Keluarga ini tidak minta hidup mewah. Mereka cuma perlukan peluang untuk bernafas semula. Namun, dalam kesusahan ini, masih ada harapan. Harapan itu bernama Baitul Mal. Antara peranan terpenting Baitul Mal ialah menyediakan bantuan sara hidup dan keperluan asas kepada golongan fakir dan miskin. Bantuan ini merangkumi bantuan kewangan bulanan, makanan, pakaian dan bayaran bil utiliti. Bantuan seperti ini amat penting bagi meringankan beban kewangan penerima serta membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih stabil. Selain itu, Baitul Mal juga menyediakan bantuan pendidikan dan perubatan. Bantuan pendidikan diberikan kepada pelajar asnaf dalam bentuk yuran pengajian, bantuan persekolahan dan beasiswa. Manakala bantuan perubatan pula membantu menampung kos rawatan bagi mereka yang tidak berkemampuan. Baitul Mal turut memainkan peranan besar dalam menyediakan bantuan perumahan seperti bantuan bina rumah baharu dan baik pulih rumah yang uzur. Rumah yang selamat dan selesa amat penting kerana ia memberi kesan langsung terhadap keselamatan, emosi dan kesejahteraan keluarga asnaf. Peranan Baitul Mal dalam menyediakan bantuan asas ini membuktikan bahawa institusi ini bukan sahaja membantu dari segi kewangan tetapi juga memastikan kebajikan dan maruah hidup asnaf terus terpelihara. Bantuan ini bukan kemewahan tetapi ianya ialah keperluan asas. Namun, Baitul Mal tidak berhenti di situ. Mereka tidak hanya memberi ikan tetapi mengajar cara untuk memancing. Selain bantuan segera, Baitul Mal turut melaksanakan program pembangunan jangka panjang bagi membantu golongan asnaf keluar daripada kitaran kemiskinan. Antaranya ialah program latihan kemahiran seperti jahitan, masakan, perkhidmatan dan kemahiran teknikal. Baitul Mal juga menyediakan bantuan modal perniagaan kepada golongan asnaf yang ingin memulakan perniagaan kecil. Contohnya, perniagaan makanan, perucitan atau perkhidmatan.
Bantuan ini bukan sahaja dapat meningkatkan pendapatan, malah dapat memupuk sikap berdikari di dalam kalangan penerima. Melalui program keusahawanan ini, golongan asnaf telah diberi peluang untuk menjana pendapatan sendiri dan membina kehidupan yang lebih stabil. Malah, terdapat kes di mana penerima bantuan akhirnya berjaya keluar daripada golongan asnaf dan menjadi pembayar zakat. Program pembangunan ekonomi oleh Baitul Mal ini membuktikan bahawa institusi ini bukan hanya memberi bantuan jangka masa pendek tetapi turut memberi penyelesaian jangka masa panjang demi kesejahteraan ummah. Bantuan ini bukan untuk selamanya tetapi sebagai permulaan sebuah perubahan. Namun, tiada perjalanan yang sempurna dan di setiap kejayaan pasti ada cabarannya. Antara cabaran utama ialah ketidakseragaman sistem pengurusan zakat antara negeri kerana setiap Baitul Mal ditadbir oleh Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Keadaan ini menyebabkan perbezaan dari segi kaedah kutipan dan agihan bantuan. Selain itu, terdapat kekurangan tenaga profesional dan kepakaran dalam pengurusan kewangan Islam di sesetengah negeri. Penggunaan sistem manual dan kekurangan teknologi turut menyebabkan kelewatan serta ketidakcekapan dalam proses agihan bantuan. Isu kepercayaan masyarakat juga menjadi cabaran besar. Persepsi negatif terhadap ketulusan dan integriti pengurusan zakat menyebabkan sebahagian masyarakat kurang yakin untuk menyalurkan zakat melalui saluran rasmi. Cabaran-cabaran ini perlu ditangani melalui penambahbaikan sistem penggunaan teknologi dan pengukuhan integriti agar peranan Baitul Mal dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Cabaran ini bukan alasan untuk berhenti tetapi asbab untuk terus menambah baik. Apabila Baitul Mal diurus dengan amanah, kemiskinan bukan pengakhiran tetapi permulaan sebuah kehidupan yang lebih bermaruah. Saya akan mengakhiri pembentangan dengan dapatan kajian dan kesimpulan keseluruhan. Berdasarkan kajian sosial selidik yang dijalankan, majoriti responden bersetuju bahawa Baitul Mal berperanan penting dalam membasmi kemiskinan. Bantuan sara hidup dan keperluan asas dikenal pasti sebagai bentuk bantuan yang paling berkesan dalam meningkatkan kesejahteraan asnaf. Selain itu, ketetapan dalam mengenal pasti penerima yang layak serta pemantauan bantuan secara berterusan dilihat sebagai faktor utama kejayaan program Baitul Mal. Namun, keberkesanan ini masih boleh dipertingkatkan melalui penggunaan teknologi dan pengurusan data yang lebih sistematik. Sebagai rumusan, Baitul Mal merupakan institusi kebajikan Islam yang sangat penting dalam pembangunan sosioekonomi umat Islam di Malaysia. Dengan penambahbaikan dari segi tadbir urus, teknologi dan kerjasama pelbagai pihak, Baitul Mal berpotensi menjadi instrumen utama dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial ummah. Inilah peranan Baitul Mal dalam membina kesejahteraan ummah. Baitul Mal menyentuh realiti kehidupan. Baitul Mal menjaga kebajikan asnaf. Baitul Mal membina masa depan. Baitul Mal perlu diperkasa bersama. Baitul Mal demi kesejahteraan ummah.